Okay, budget blueprint di mana kita akan senaraikan semua perbelanjaan kita. So, technically budget blueprint ni ialah sebelum kita buat bill tracker dan sebelum kita buat spending tracker. Okay, jadi the idea ialah kita nak senaraikan dulu semua dekat sini. Okay, kalau anda guna budget planner saya ataupun ada saya ajar di IG, kita akan tulis semua expenses kita, semua perbelanjaan kita, dan kemudian kita akan buat satu proses iaitu eliminate dan reduce. Okay, eliminate dan reduce. Can it be eliminate or reduce? So, just nice hujung tahun ni, itu yang kita nak buat juga. So, that's why kita akan tulis semua perbelanjaan kita. Okay, yang kita memang, kita kena recall lah semua. Dan kemudian kita akan buat satu proses, eliminate atau reduce atau tukar provider, maybe. Okay. So, saya categoriskan simple macam ni untuk keperluan. Okay, shopping wants ni sebenarnya ini yang paling susah kita nak track. Shopping, fund, wants kita ya. Kehendak, savings dan invest, hutang. So, kalau anda tak tulis yang ini dulu pun tak apa sebenarnya. Okay, tapi saya nak anda tulis yang ini, wajib, savings. Okay, so savings ni, okay, let's go keperluan dulu. So, always start, paling senang yang obvious, start dengan rumah dulu. Okay, so rumah, saya nak anda letak rumah yang anda duduk. So, kalau anda ada 2-3 rumah, kat sini hanya rumah yang anda duduk. Housing. So, sama ada anda sewa, anda loan, tak kisah. So, di bawah house, anda boleh buat bills terus. So, bills yang related to rumah lah. Okay? Okay, so buat just average. So, contohnya TNB average berapa, air average berapa. Okay, tengok apps dan check. Okay, car loan, usually we consider satu lah. Tapi kalau ada dua, then dua lah, car one, car two. Okay, food ni keperluan. Tapi saya nak anda cuba average out groceries. Asas yang asas sahaja groceries. Okay. Kemudian yang ini keperluan sahaja. Alright. So apa sahaja yang keperluan letak kat sini. Sekolah anak, sekolah, okay, bas sekolah, transit, okay, things like that. Dia keperluan, kita tak boleh lari, okay. So next ialah hutang. It's easier to letak hutang sebab kita dah ada. So hutang adalah house number 2. Anda tak duduk, anda sewakan. Anda tak duduk, anda sewakan. So house number 2. Ataupun okay, dan kemudian maybe personal loan. Maybe ada credit card yang anda keep paying yang mungkin yang tertunggak lah ya. Alright. Kemudian ada hutang lain lah. Hutang-hutang lain. So mungkin BNPL. Okay, hutang pada orang. Okay, semua tu kita letak. Ini monthly. Mode dia monthly untuk yang ini ya. So saving, saya nak anda letak juga apa yang anda dah ada lah. Maybe anda buat ASB, anda buat tabung haji, auto debit, anda ada sinking fund, anda letak anda Versa, anda May. Okay, so letak. Yang ni yang dah rigid, bukan nak buat lagi, belum. Bukan yang anda nak buat. Kalau boleh kita letak apa yang kita dah ada. So household income kat sini, income person 1, income person 2. So dia akan buka balik kepada income tracker yang ini. Yang kita dah detect ni ya. So income person 1 berapa, income person 2 berapa. So lepas tu kita nak, without kita punya yang ni, kita nak tengok. Idea dia kita isi dulu yang 3 ni. Okay, let's say kat sini lain invest. So buatlah invest, anda invest UT ke, anda ada auto debit, anda ada EPF yang anda self contribute. Okay, contoh, saya nak tunjuk contoh dulu. Okay, jadi salon contoh ya. Okay, saya nak anda nampak, okay, kat sini kita buang dulu. Anda isi 3 ni dulu. 1, 2, 3. Ini baru yang monthly ya.
And then kita tengok total. Ah, okay. So mungkin kat sini kekurangan dia saya tak ada buat lah total ni ya. So mungkin anda boleh buat kat sini. Uh, ambil balik. Ambil balik yang ni. Total ni 3. So ada baki tak? Ada baki tak? Yang ni total. Kejap. Let's see. Oh ni ada. Sorry. So ini adalah total 9,100. Anda dah spending kat sini 9,100. Tapi anda punya average income adalah 12,000. So anda ada balance sebenarnya dalam 3 untuk anda punya yang ini shopping, fund, alright. Dan ada yang anda bayar quarterly, semi dengan yearly. Yang berkala. Yang datang berkala tu ya. Okay, jadi that's the idea untuk budget blueprint. Simple saja. Dia a bit different dengan masa bajet saya. Masa bajet tu sebenarnya kalau anda ada, gunalah masa bajet tu sebab masa bajet tu actually lebih clear. Lebih clear, alright? Tapi for those yang beli money dashboard saja, okay, because masa bajet ni kita bagi dekat sistem duit, kita bagi kat budget planner. So you might have beli juga. Okay, jadi saya nak anda tengok macam ni kita tak isi lagi ni. Ni. Okay, so lepas tu the idea ialah saya nak anda nampak savings anda berapa persen. Ni yang penting. So savings anda, hutang anda berapa persen, savings berapa persen. Okay, kita belum masuk wants kat sini kan. Jadi sebenarnya needs anda, basic yang anda perlu pun dah 60%. Kita dah exceed. Normal, needs to 60% adalah normal sebenarnya. So kita kalau boleh, kita want to use the idea 70, 20, 10. 70% bayar yang lain. Okay. 20% saving and invest. Tapi 70% ni sebenarnya termasuk hutang. 20% saving and invest, 10% shopping. Okay, dia banyak formula 50, 30, 20, whatever it is. Tapi dia sebenarnya susah kita nak kata okay ke tak okay untuk siapa. Okay. Because dia berbeza. Tapi saya nak anda nampak anda punya sendiri. Anda punya sendiri. Kalau anda tengok kat sini. Okay, gaji 12,000. Savings more than, ni household lah. Saving more than 10%, 13%. Okay lah. Tapi for my age, 13% tak boleh kot. Nak kena catch up yang dulu-dulu masa muda tak invest. That's how we see it. Okay, then kita akan tengok balik net worth sebenarnya. Bila kita tengok saving 13%, if our net worth dah okay, dah capai net worth goal, what your net worth should be, that means savings you untuk top up saja. So savings you on track, okay. Tapi kalau net worth kita negatif, then your savings ratio ni should be lagi tinggi. Tapi bila net worth negatif, maksudnya mungkin hutang tinggi. So apa strategi next? Okay, so ini dashboard ni untuk anda faham, anda track, anda tulis. Track, monitor dan faham. Dari sini apa yang kita nak faham? Okay, sebab dia bukan boleh tengok macam orang kata saving 20%. Oh, okay, saving saya 13%. Okay lah tu. Bukan. Kita akan tengok age kita akan tengok net worth kita sekarang. Dia banyak berkait. Tapi along the way, anda akan faham sendiri. What should I do? What should I do? Wait, macam mana I nak naikkan saving jadi lagi banyak? Okay? Macam mana I nak kurangkan hutang ni? Percentage hutang ni. Okay? So, banyak lagi benda yang kita nak tengok. So, this is the fundamental dahulu. So, kat sini kat sini adalah apa yang bills quarterly, bayar berkala, IWK 6 bulan sekali, okay? Cukai tanah, cukai pintu. Start dari yang wajib dulu. Kemudian barulah pergi kepada yang lain. Lupa. Kat sini once Once shopping sebenarnya kat sini banyak. Kita tak perasan. Netflix, Prime, apa lagi? Apa lagi? Kalau macam anak-anak remaja sekarang, Spotify pun bayar. Alright. So, ini the idea ialah kita nak tahu kat mana kebocoran kita. Sebab sometimes kita macam tak perasan pun sebenarnya. Ada kat sini kalau anda check anda punya Apple sub,
Apple subs ada yang bayar yearly, yang something yang anda dah tak guna pun. Tapi dia renew kan, because dia auto renew kan. So let's check our Apple subscription, Android subscription. Next billing dia, maybe ada yang sebenarnya kita dah boleh eliminate kat sini. Yes. Yes, terus eliminate. So terus buat lah. Terus buat. Kalau anda check, once kita check our Apple subscription, whatsoever semua tu, apa yang tak perlu terus buat immediately, because kita tak nak dia tiba-tiba bila sampai tarikh dia recurring tu terus ni. Okay. So my other idea ialah anda boleh ambil balik semua ni, apa yang anda buat ni. Ini additional lah ya, kalau anda nak buat. Okay, katakan kita letak dekat sini. What is your payment method? Mode of payment. Okay, so yang ni auto debit ke, car, auto debit, food, tak adalah. Okay, let's say bills. It's all on credit card. Bills anda on credit card, Netflix, Prime. So under credit card, categorizekan. Apa yang ada credit card? Netflix, Prime, Spotify, and all other bills under credit card. So what's the amount? Copy paste balik kat sini. Kita isi dulu yang ni. Isi dulu kiri ni. Dah ada data dan we categorize. Apa anda nak nampak? So for example, recurring credit card insurance, Takaful kat mana ni? Takaful, medical card. Medical card semua tu kat sini. Kat sini. Alright, medical card, total. Okay, kalau kat sini anda rasa anda nak tulis total medical card satu family kan, 500,000. So kalau anda nak review medical card, jangan lupa boleh DM saya. Okay, so medical card 1,000, tapi anda malas nak letak sesuatu kat sini. So your medical card letaklah dekat kanan ni. Okay, letaklah kat kanan ni. Okay. Okay, kat sini ada saya punya data sikit kat sini. Okay. Make sure tak override lah ya. Okay, kita move lah ya. Kejap. Let's move it here, senang. Okay, so credit card tadi kita kata amount dia nanti bila anda dah ada kat sini, okay, anda copy paste balik kat sini, amount. So total berapa? Okay, so medical card tadi, for example medical card, mungkin ada orang dia dah buat. So dia tak perlu dah data tu. So medical card kat sini pula. Medical card anak pertama, anak kedua, anak ketiga, medical card bapa, medical card mak. So auto debit. Total berapa each? So total ni you pergi letak dekat sini. 1,000. So is under credit card. So anda nak tahu pula recurring credit card sebulan berapa? Okay, sebagai contoh, this is all your credit card things. Spotify ni berapa ringgit ya? Okay. So katakan yang ni total. Tengok ni 1,090 sum. Sum dia keluar kat sini tau. Sum. So kalau anda buat macam ni, dia keluar. So anda punya recurring credit card monthly ialah 1,090. RM1,090. So itulah dia amount yang every time bila anda dapat gaji, that is your budget blueprint. You have to pay your credit card RM1,090 sebab every month recurring duk charge on credit card that amount of money, that amount of bills. Okay. So kat sini hutang credit card ni sebenarnya saya tak letak kat sini tau. 1090 ni bukan dekat sini. Because kita dah tulis dekat lain. So dia akan jadi double. Kat sini kalau kita berhutang credit card and kita bayar backdated payment yang lama-lama. Okay. Maybe ada easy payment. That one, yes. Easy payment. Kat mana tadi kita letak easy payment? Spending tracker. Kalau anda tengok spending tracker, saya ada suruh buat. Kalau siapa yang ada easy payment monthly tu, buat. And then tahu jumlah dia. So that jumlah easy payment sebenarnya kena letak dekat anda punya monthly budget blueprint. Katakan anda ada easy payment 300 sebulan. That under credit card. So dia kena pergi situ lah. Kita berhutang. Okay? Simple. Okay? So the idea my money dashboard ni, idea yang saya bagi semua ni asas. Anda boleh buat dia jadi kat sini. So that is actually budget planner. So budget planner, kenapa dia lebih lengkap dari money dashboard? Sebab kita tulis. So we can just ambil any pages and then tulis apa yang kita nak.
So sama juga konsep dengan dashboard. Anda boleh buat apa saja. Anda boleh more details tu tulis je kat sini. Okay, details medical card. Okay, and then I mean kita copy paste kan. Kita buka sambil-sambil ni kita check lah. Kita buka ada repricing ke tak. Bila next repricing. So all the data ni letak dekat dashboard kita. Money Dashboard 2026. So that bila kita nak refer anything, it's all dekat satu dashboard. Okay. So itu saja budget blueprint. I'm sure ada idea-idea lain yang kadang-kadang mungkin saya tak teringat nak cerita kat sini. I think it's along the way dekat story ataupun kalau kita buat Jumpstart 2026, insyaAllah saya nak buat kelas Jumpstart budgeting 2026 tu. Nanti saya akan announce di IG saya. Dan kalau dah buat, dah exceed the date hari ni tu, saya akan letak recording dekat playlist ni jugalah. Okay, itu sahaja. Thank you very much.